marah dengan panas baran, Man. Apa beza dia, Man? Panas baran ni adakah dia adalah satu perkara yang memang ada dalam diri kita ataupun adakah disebabkan diri kita? Okey. Marah ni, Kim, marah ni adalah perasaan yang normal. Panas baran adalah sikap. Marah normal. Marah adalah satu perbuatan normal. Tapi kalau panas baran ni adalah sikap. Sikap. Maksudnya sikap yang tak normal. So maksudnya dia, yelah, maksudnya dia mungkin boleh jadi atas sikap dia ataupun dulu mak bapak dia macam tu lah, ataupun orang yang di sekeliling dia lah menyebabkan dia jadi orang yang macam tu. So bila dia panas baran, bermaksud dia panas baran tu adalah personality dia. Tapi personality yang tak yang boleh katakan tak berapa cantik lah. Anda dah sedia nak sambut Ramadan? Kalau belum dapatkan e-book ni, tulisan yang besar, mudah dibaca di handphone, bahasa yang mudah dan santai, cantik dan menarik. Cumanya kalau orang yang panas baran ni, satu perkara yang dia perlu belajar adalah macam mana kawal panas baran tu yang paling penting. Macam aku anggap panas baran ni macam aku cakap, dia macam penyakit tau. Lepas tu contoh orang kata sabarlah. Cakap, aku sabar, tapi panas baran ni aku cakap memang ada dalam diri aku. So maksudnya kalau aku tak lepas aku minta maaf sangat. Boleh ke cakap macam tu? Okey, kalau macam aku sendiri lah, bila aku handle orang yang panas baran dalam sesi aku lah, sesi counselling, pernah je aku handle orang yang panas baran ni. Aku tak minta dia sabar, Kim. Lagi sebab dia lagi marah kalau saya sabar. Sebab bila kita kata contoh yang kau tengah marah, okey, aku dah, Kim, sabar, Kim. Sebenarnya aku bukan minta kau sabar. Sebenarnya aku cabar kau. Okey, lagi ya. Betul-betul aku dah perasan lah. Kan, aku cabar kau sebenarnya. Sabar. Kan? Nampak intonasi satu, cabaran pun aku. Sabarlah. Kau tengah marah, kau tak boleh nak terus automatik. Negatif terus positif, sabar. Tak boleh automatik terus. Tak boleh. Aku akan handle macam ni, Kim. Kau marah, Kim? Ataupun aku akan handle, kau nak cerita apa-apa tak aku, Kim? Ini kes betul ke ni? Kes betul. Dalam sesi counselling. Contohlah, klien aku tengah marah. Tapi dia marah waktu lain lah. Isu dia lah. Maksudnya dia bercerita, dia marah tentang isu dia. Lepas tu aku akan tanya. Cik nak luahkan lagi tak? Ataupun aku akan minta dia untuk teruskan. Untuk dia explore.